Aku dah koyak ni. Aku memang betul-betul koyak. Aku tak mau lah. Tengok dia punya ni macam mana. Dengan dam dia melekat je. Kita pasang dekat basikal. Nanti kita tengok result. Okay geng, hari ni hari kedua buat projek basikal ni. Awak bising sangat ni. Tengok ni. Semalam tengok dah kilat-kilat lah Morsia dia punya ni dah licin lah atas pasiak kan. Jadi yang ni sebelum. Jadi kita akan cat sebuah teka guys. Warna apa kita nak cat. Yang ni semua dah licin ni. Kita akan cat. Guna cat daripada Infinity Spray Paint from NYX. Seorang yang mencuba menggoreskan sesuatu dengan tinta. Karena aku lebih gemar berkomunikasi melalui pena dari berkata hingga menjadi aksara kata yang amat bermakna. Kadang mulut tak mampu berucap sepatah kata, tapi ekspresi rupa bisa kau rasa apa artinya. Pendiamku hanya sementara, but one moment without realizing that I was there, happy in my own. Okay, abang tengok kan. Dia punya cat ni dah first layer kan. Jadi untuk cat kedua, kita guna Petronas Green. Tak tahu je, aku tak pernah guna Petronas Green ni. Ni kali pertama aku guna. Mana tahu smart tak smart kan. Petronas ni kan, kalau smart kan kita buat kat basikal tu. Jom kita cat. Sebab hari ni adalah hari ketiga buat basikal ni. Sebab semalam hujan. Gila 3 hari lah. Jom sama kita buat. Seorang yang mencuba menggoreskan sesuatu dengan tinta. Karena aku lebih gemar berkomunikasi melalui pena dari berkata hingga menjadi aksara kata yang amat bermakna. Kadang mulut tak mampu berucap sepatah kata, tapi ekspresi rupa bisa kau rasa apa artinya. Pendiamku hanya sementara, but one moment without realizing that I was there, happy in my own. Okay, sekarang ni untuk rim tanda ni kan, kita akan buat rim baru. Kita akan spray silver dulu. Lepas tu kita akan buat tanda juga kali ni, tapi tanda kali ni warna lain. Okay, stay tune. Seorang yang mencuba menggoreskan sesuatu dengan tinta. Karena aku lebih gemar berkomunikasi melalui pena dari berkata hingga menjadi aksara kata yang amat bermakna. Kadang mulut tak mampu berucap sepatah kata, tapi ekspresi rupa bisa kau rasa apa artinya. Pendiamku hanya sementara, but one moment without. Guna brand baru. Guna brand 12 lah ni. Brand yang ni brand 12. Mati geng. Untuk angkat tayar sedap lah ni. Brand 12 ni. Jadi yang mana nak try boleh try lah. Ni brand 12 mati lah. Okay mana tengok. Aku punya malahan sekali tayar ucap tau. Buat macam mana ingat kau boleh hilang. Rupanya tak hilang lah. Aduh lah. Tapi tak apa, tayar silver lawa kan. Alah, ni santai-santai je. Jadi kita akan buatkan, kita nak buat rim tanda. Jadi kita kena balut sini, balut sini, balut sini, balut sini, balut sini. Jadi jom kita nak kena bubuh dulu, sambung.
Okey, mana nak tengok basikal ajak tuan? Ha, ni lah basikal ajak. Tengok dia punya kondisi macam mana ni kan. Kita nak repair balik. Kita kena repair balik semua ni. Tapi ni projek kedua. Yang ni untuk projek kedua. Jadi kita fokus untuk basikal pacak dulu lah. Nak kena repair balik ni. Tunggu order Palo GT. Palo GT dengan seat dah order dah. Tunggu sampai je sekarang ni. Okay, tengok Jom kita pergi sambung cat balik. Okey, mana tengok aku punya malahan. Sekali tayar ucap tau. Buat macam mana ingat kau boleh hilang. Rupanya tak hilang Aduh Tapi tak apa, tayar silver lawa kan. Alah, ni santai-santai je. Jadi kita akan buatkan, kita nak buat rim tanda. Jadi kita kena balut sini, balut sini, balut sini, balut sini, balut sini. Jadi jom kita nak kena bubuh dulu, sambung. Okey geng, tengok dia punya effort kan. Nak buat benda ni kan, dia kena guna pemarik kan. Yang ni memang kena guna otak. Sebab nak buat benda ni memang renyah, tambah susah. Aku dah koyak ni. Buat benda ni tak melekat-lekat lah. Dah guna ni sutit ni kan, dia jadi macam gam-gam Tak tahu sutit ni terletas. Tapi senang sikit lah guna sutit. Jangan risau. Meter-meter semua ni, That's quite big. Impressive. Apa nak pikat ni Ria? Cek sini. Dia memang akan masalah. Jadi layan je. Aku dah koyak ni. Aku memang betul-betul koyak. Aku tak mau lah. Tengok dia punya ni macam mana. Dengan gam dia melekat je. Memang malas nak buat. Tak semangat Ya luar. Dengan dia punya ni, dia punya gam ni lekat macam mana tau. Nasib bulan ni bulan puasa. Kalau tak dah ni lah. Ni siapa tu? Sebab ni memang buat cincai-cincai ni kan. Penat. Makan masa betul ya. Lepas ni siapa bagi idea buat rim tanda ni. Kalau tak buat 3 caleg besar tak apa. Aduh, ni belakang ni lagi problem. Ni tayar pun cat sekali ni. Aduh. Memang betul-betul ni tak apa lah, jom lah kita sambung. Ni hari keempat buat basikal ni. Memang makan masa betul. Okay guys, so sekarang ni kita akan sambung cat rim ni. Kita akan sambung balik cat rim ni. Tengok main dekat sikit. Tengok dia punya ni siap dah. Dia punya ni walaupun kita buat cecek. Aduh, nampak ni pula. Okay, jadi kita akan cat menggunakan cat Net Malaysia. Jadi kita akan cat rim ni. Cuba tukar warna apa. Kita akan cat warna light blue. Okay, jom kita cat. Seorang yang mencuba menggoreskan sesuatu dengan tinta. Karena aku lebih gemar berkomunikasi melalui pena dari berkata, hingga menjadi aksara kata yang amat bermakna. Kadang mulut tak mampu berucap sepatah kata, tapi ekspresi rupa bisa kau rasa apa artinya. Pendiamku hanya sementara, but one moment without realizing that I was there, happy in my own. Seorang yang mencuba menggoreskan sesuatu dengan tinta.
Karena aku lebih gemar berkomunikasi melalui pena dari berkata hingga menjadi aksara kata yang amat bermakna. Kadang mulut tak mampu berucap sepatah kata, tapi ekspresi rupa bisa kau rasa apa artinya. Pendiamku hanya sementara, but one moment without realizing that I was there, happy in my own. Okay geng, so Cak ni tengok dia dah kering dah kan. Dia dah kering dah geng. Semak tak semak ni. Jadi aku dah buka dari sini. Menggalik guys. Jom kita nak buka satu. Lepas tu kita balut slow tape semua ni. Kita cat tayar balik lah. Let's go. Seorang yang mencoba menggoreskan sesuatu dengan tinta. Karena aku lebih gemar berkomunikasi melalui pena dari berkata hingga menjadi aksara kata yang amat bermakna. Kadang mulut tak mampu berucap sepatah kata, tapi ekspresi rupa bisa kau rasa apa artinya. Pendiamku hanya sementara, but one moment without realizing that I was there, happy in my own. Gila lah bos. Nampak walaupun buat cincai-cincai kan, tapi dia taklah cincai sangat kan. Tapi nampak dia punya ni teruk dah tu. Tapi okey lah geng. Cantik kot cat daripada Next ni kan. Boleh lah ni nak buat pergi solat tarawih. Jadi jom. Sekarang ni kita nak kena bos slow tape semua ni untuk kita cat balik tayar ni. Takkan nak pakai cat tayar warna biru kan. Let's go. Okey, sekarang ni kita dah bubur slow tape semua ni. Slow tape ni dan kita akan cat tayar macam ni ya. Kita akan cat tayar semua macam ni balik. Lepas tu baru kita pasang dekat basikal. Nanti kita tengok result macam mana, okey? Jom. Okey, so hari ni hari ke-6 kita buat projek basikal ni kan. Jadi ada yang tanya kenapa bubur slow tape ni kan. Untuk kita cat balik tayar. Kan mula-mula tu kita cat rim tak buang tayar. Jadi kita kena buat macam ni lah, untuk bagi tayar ni nampak macam baru balik. Okay. Sekarang ni jom kita cabut. Gila tak gila mat. Apa lagi geng? Aduh ni ada cacat sikit kan. Tapi tak apa. Seorang yang mencoba menggoreskan sesuatu dengan tinta. Karena aku lebih gemar berkomunikasi melalui pena dari berkata hingga menjadi aksara kata yang amat bermakna. Kadang mulut tak mampu berucap sepatah kata, tapi ekspresi rupa bisa kau rasa apa artinya. Pendiamku hanya sementara, but one moment. Geng, dah siap mak. Memang solid. Jadi sekarang ni kita nak pergi pasang dekat body basikal, okey? Nak tengok ngam tak ngam. Jom. Jadi kita buh yang depan ni dulu. Nak buh yang tayar belakang pula geng. Let's go. Untuk last kali seat. Saya guna seat ni. Seat ni beli dekat Shopee, okey? Nanti saya letak link dekat description atau kat komen. Hampa boleh tekan link tu dan beli, okey? Seat ni murah je. Tak sampai RM10 pun. Jom kita pasang dan tengok result. Every night in my mind I feel the rhythm of the stream. Baby, I don't deny you're the lady of my dreams. Damn, I like the way you
Jadi guys, so siap dah basikal ni. Lawa tak lawa gang. Basikal ni saya restore dalam masa 6 hari. Sebab ada hujan ada. Lepas tu nak tunggu barang sampai lagi. Okay, total restore basikal ni daripada macam ni ke macam ni kan, habis dalam RM15 lah. Sebab seat dalam 10 lebih macam tu. Lepas tu dah retah pasiak RM2 macam tu lah. Jadi tolong semua RM15 saja kot. Dapat macam ni geng. Boleh lah abang pergi raya. Jadi kalau video ni dapat banyak sambutan, kita akan comeback balik basikal lajak tu, okay? Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Ciao.